Inilah warung kopi Abang Zul nak bawa kita pergi rumah dia pula. Ni bunyi apa bang? Apple Aceh kan? 3 pagi tu air naik ha? Hai. Kenduri perkahwinan Jembatan putus 1 jam. Oh mati yo. Atur jambatan dah. Hello, hai. Motor pun dah sangkut dekat sini. Kesan-kesan banjir dekat depan ni. Roboh teruk dekat bawah tu. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Buat kesini mau ngapain? Ramai kawan-kawan kita nak main ambil gambar dengan kita. Wih. Posing. Mana satu kereta Abang Zul. Jalan akan tutup lama lagi lah. Pukul 4 baru buka. Kenduri macam mana? Abang ni dia tunjuk jalan tikus. Jembatan Apung. Ni adik. Dari Kedah. Kedah. Darul Aman. Okey, saya orang Kedah. Nampak macam hantaran, geng. Tebu ni adalah untuk berkeliling anak ke depan. Di hati dua mempelai pun harus lunak. Rombongan dah gerak dah, geng. Okey, pengantin damai dah. Cantik lah dekor dia. Mereka pergi kita masuk dalam cara tradisional masyarakat Aceh. Masakan kampung yang piau, geng. Makan sekali dengan pengantin. Malu juga aku segan. Pokok pisang. Gerak bang, gerak. Udang kurma. Waktu banjir setinggi 2 meter. Kita pergi belakang tempat masak semua. Ikan ni masih dipanggang lah. Tu lumpur-lumpur semua. Saya dari Malaysia. Syahrul Khan makan. Selamat pengantin baru. Bas sewaan pengantin laki. Rambutnya tetap keriting. Tetap genting ah. Selamat sejahtera geng travel mission. Hari ni kita dekat PD Jaya. Kita sambung balik dekat mana kita habis. Sebab apa aku mai PD Jaya? Okey, hari tu ni bila aku nak pergi Aceh dekat airport, aku dah jumpa satu abang ni. Dia kata dia daripada kawasan PD Jaya. So kalau nak mai PD Jaya boleh roger dia. Inilah Abang Zul kita. Abang sihat bang? Sihat. Okey. Abang kerja dekat Malaysia kan? Ya. Ya, dekat mana? Dekat Puchong. Dekat Puchong. Sekarang ni balik bercuti lah. Balik bercuti. Baik. Terima kasih sebab abang bagi jemputan kat saya ya. Okey, Untuk baik. mai sini. Bulan 11 tahun lepas, Aceh kena banjir yang besar weh, cukup besar, banyak kemusnahan dan kawasan PD Jaya ni antara yang heavily affected. Masuk PD Jaya ni abang bawa kita dengan budaya warkop, warung kopi lah masuk dia. Okey, kita minum kopi dulu. Inilah warung kopi dekat PD Jaya, warkop. Sihat bang? Sihat bang? Sihat, saya sihat. Okey. Bang sihat nah. Oh semua kawan Selamat berkenalan semua. Nama saya Prabu daripada Malaysia. Kopi macam ni berapa satu? Kacau dulu. Oh, strong kopi ya. Baik. Sedap kan? Sedap. Abang guna. Dia guna. Siapa guna? Okey. Wah, abang toke bang. Sedap bang kopi. Saya suka betul. Ya. Terbaik. Terima kasih abang-abang sekalian. Okey. Terima kasih bang ya. Jumpa lagi ya. Geng, Abang Zul nak bawa kita pergi rumah dia pula. Jom. Geng, kita dah sampai ke rumah abang ni. Agak besar lah rumah dia. Jom masuk dalam. Ni apa ni bang? Pinang. Pinang. Buat apa? Buat cat. Cat. Dia kirim ke Rusia. Kirim ke Rusia. Ini belakang ni rumah awak. Oh. Tapi sekarang tak boleh tanam padi lagi. Oh, okey. Banjir Nori kan. Ni kereta pun habis. Banjir Banjir. Semua kena banjir Semua kena. Berapa? Ada kosong tak? Berapa ketinggian banjir tu bang? Sampai tiang pagar tu penuh. Oh, tinggi juga ah. Oh. Ni sawak ni tanam apa ni? Dulu sawah. Sekarang? Sekarang sudah tertimbul. Tak boleh tanam padi lagi. Dah jadi kebun. Ni kebun apa ni? Jagung ah? Jagung. Oh. Semua dah tinggal lagi. Ni bunyi apa bang? Ha? Atas bunyi apa? Itu burung. Oh, burung layang-layang tu ah. Oh, dia punya sarang ah.
Oh, okey. Patutlah dengar bunyi dia. Okey. Ayah nak pemandangan rumah abang ni. Sebelah sini ada kebun abang ni sendiri. Tapi dia kata banyak pokok dah mati time banjir tu. Pokok rambutan, pokok durian semua. Oh. Konyok dah. Dulu ni dia tak macam ni kan? Ni tak. Semua lepas banjir kan? Lepas banjir. Sampai ni nanti. Sampai sini ya. Barang rosak lah banyak. Habis rumah tak ada apa lagi dalam rumah. Oh, habis? Habis. Kena beli baru? Aduh. Ayam ada berapa ekor bang? Banyak juga ada. Oh, okay. Jambu air? Bukan. Apple Aceh lah. Apple Aceh kan? Jambu batu ke tu? Bukan juga. Apple Aceh. Tak sampai. Aku Tak nak apalah. bagi rasa lah. Oh, yang ni Tu, saya tu. rasa. Ni. Oh, okey. Buah ni saya tahu. Tahu? Tahu. Ni buah pelam. Ni buah mangga. Ini semua dulu sawah. Dulu semua sawah. Ha? Ini kita tembur dengan lumpur. Dulu tak ada macam ni. Ini penuh ni sampai sini air. Ini dulu sawah kan. Ya. Macam ni kan. Bawah dah. Lepas tu Semua kena. kena. Masa banjir tu ayam sempat selamatkan ke dia macam mana? Mati dia. Banyak mati ya? Banjir. Ha. Kadang-kadang dia turun kan. Tersangkut situ lah. Oh, dia sangkut kat tanah. Yang terbang akan terbang lah. Kalau dia naik atas selamat. Betul. Family abang pergi duduk mana masa banjir tu? Duduk atas ke? Saya ada sini. Abang duduk mana? Duduk naik atas ke macam mana? Naik atas dulu. Oh. Saya tidur ada 3 hari. Oh. Makan semua susah lah macam tu kan? Memang makan, tak ada makan. Tak ada makan lah. Oh, 3 pagi tu? Ya. Air naik ya? Kalau nak tidur. Oh, ni jambu air tu bang. Oh, ni favourite saya ni. Saya suka. Makan lah, nak. Boleh satu? Aku suka geng buah ni. Ni semua pokok mangga kan. Besar juga ni. Okey lah geng, abang ni nak hantar kita ke hotel. Dia bawa kereta dia pula. Abang kira pagi-pagi view sangat cantik lah kan. Keluar rumah je cantik view. Kita pergi tengok bilik dulu. $300 ha? Dia dah tu. Banyak. Nyamuk banyak ah bang. Jadi 3,5. Kalau 300? Ni 300. Ya. Oh, beza tingkat je lah. Ya. Okey. Bilik sama aja. Oh, okey. Ukurannya sama. Baik. Kalau macam tu ambil inilah senang. Wifi ada kan? Geng, finally aku decided lah kita ambil yang tingkat atas ni. Dia beza tingkat bawah dengan atas ni semua sama, satu je. Bawah dia ada air panas, tapi harga dia $350,000, atas $300,000. Beza $50,000 tu biasa. Cuma apa dia, kat bawah tu sebab dia kawasan bendang, malam bila buka pintu, nyamuk masuk banyak. Hatu je. Tapi hatu pun boleh spray apa semua. Tapi bila main atas ni memang nyamuk macam tak ada langsung lah. So better kau ambil kat sini lah kan. Okay, kita rehat dulu malam ni. Dan aku ucap terima kasih banyak lah dekat Abang Zul kita untuk semua benda yang dia buat kat kita. Sampai dia main hantar hotel, sampai ke bilik dia main hantar, baru dia balik. Jadi esok stay tune dengan aku. Ada banyak benda aku nak tunjuk kat hampa. Ada satu benda yang special lah. Okay, kita tidur hari ni, pagi esok kita jumpa balik. Jom. Kat bawah hotel kita ni semua jenis makanan ada. Kau tengok punya crowded dekat sini. Elite Coffee pun ada. Selamat pagi geng travel mission. Kita ada dekat PD Jaya, satu kabupaten dekat Aceh. Kabupaten ni macam satu tempat lah, wilayah daerah dekat Aceh ni. Dari semalam aku duk kata Abang Zul ni jemput kita kan. Dia jemput kita ni bukan sekadar nak tengok kampung dia saja geng. Dia ada majlis adik dia hari ni, jadi dia nak jemput kita pergi majlis adik dia. Jadi kali ni aku akan tunjuk kat hampa macam mana majlis perkahwinan dekat Aceh ni berlangsung. Okey, kita tengok geng. Abang Zul ni aku tak tahu lah macam mana aku nak ucap terima kasih kat dia. Satu insan yang sangat-sangat baik, sangat mulia. Sebab apa, dia percaya aku. Dia tak tengok
tengok aku sebagai stranger. Dia tahu je aku Malaysian, terus dia ajak aku daripada airport lagi, daripada pick up kita dekat PD Jaya, stop semalam, sampai bawa pi kopi, sampai hantar kita ke hotel. Dan hari ni dia suruh aku pi dengan family dia, dengan kereta dia. Memang sangat bersyukur lah. Dia suruh aku standby pukul 7. Dia main ambil dengan family dia, dengan kereta dia. Lepas tu kita terus gerak pergi majlis lah. Jom geng, Abang Zul dah sampai dah. Jom. Okay bang, selamat pagi. Saya pagi pun saya tak makan. Saya makan tengah hari je. Makan satu hari sekali je. Jangan nanti kena gas sedikit. Oh tak apa, okey je. Hai kak. Hai adik. Hello adik. Hey. Hai. Hai. Ni semua family Abang Zul lah. Geng, kita dah gerak dah ke majlis perkahwinan lah. Kenduri perkahwinan lah. Okey. Itu siapa abang? Anak pernakan. Oh, anak menakan. Anak adik lah. Okey. Terima kasih lah sebab jemput saya sekali. Saya memang bersyukur lah. 8 orang satu tempat ni. Oh, kubur apa? 28 lah. Oh, Satu tempat dia tanam. cantik ah hiasan masjid tu. Another rainy afternoon. I don't know what I'm. Adik abang ah. Oh, dia pun belah burung juga ah. Geng, dekat area sini ni aku nampak ramai jugalah yang belah burung layang-layang tu. Dia buat bangunan konkrit macam tu kan. Sebab burung tu kan dia ada khasiat kan, boleh eksport ke mana bang? Burung tu eksport pergi mana seslalu? Ke China, China lah. Abang pun ada. Jerman, Rusia. Oh, semua ada. Dia buat tu ubat. Ubat Kat YouTube kalau kita ketik tu dia keluar lah. Tu apa kan. semua lah ya. Tapi kalau kat Malaysia ni aku pernah tengok banyak dekat area Pi Bukit Wang tu, dekat Jitra tu. Kat situ banyak aku pernah tengok bangunan konkrit macam ni yang belah burung layang-layang ni. Okey. Kita mai pick up menantu Abang Zul lah dekat sini. Abang nama apa abang? Yulfan. Yulfan. Oh, selamat berkenalan lah. Ya. Anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't. Macam area Pekan sikit lah bang. Kota Birian. Birian. Pejabat Menteri Besar. Birian. Oh. Sebab jalan dia jam bang. Jembatan putus. Jadi Bila putus tu? masa banjir. Oh. Sampai sekarang tak ada buat. Macam di Takengon tu kutip-kutip duit daripada masyarakat, dia buat satu jembatan. Ini jalan highway ni, jembatan putus dia tak boleh buat. Bila jambatan putus tu dia jadi one way ke macam mana? One way lah, sebab tu dia jam macam ni. Agak-agak berapa lama lagi? Ni jauh lagi tu, pergi jembatan tak lah. 1 jam. 1 jam. Oh, mati yo. Ya, lepas jambatan tu dia dah okey dah. Sebelum jambatan ni lebih kurang sejam apa kata. Tengoklah macam mana. Abang ni kata jalan ni dia boleh pi daripada Aceh sampai Medan sampai ke Jakarta. Untuk daripada Aceh ke Jakarta ni dia kata pakai kereta ni 4 hari jugalah. 4 hari. Ya lama. Tapi satu jalan ni je lah. Satu jalan. Lepas tu nanti sampai ke sana naik ferry lagi. Naik ferry lagi lah. Geng, kita keluar start lah pergi tengok. Sebab jambatan je dekat ni je. Jom. Sebab duduk dalam ni pun panas juga. Sampai depan tu. Tu jambatan dia. Okey. Baik. Sejalan sikit. Dekat ni je. Tapi disebabkan jambatan tu putus, lama. Banyak kereta duduk tunggu. Apa, kita jalan sikit. Tepi-tepi sikit. Ni tempat motor sama. Orang siap keluar. Duduk lag dulu. Bila kereta start jalan, baru mereka naik balik. Macam bas kerajaan je. Betul lah. Hello, hi. Friendly. Sangat friendly, lokal. Sejak banjir hari tu, macam ni lah geng kehidupan harian mereka ni dekat Aceh ni, especially area ni. Oh, dia stop macam ni. Patutlah kereta tak jalan. Mereka buka ikut turn. Tak apa, kita jalan. Dia memang jadi one way betul je lah. Kat depan ni memang kita boleh nampak jadi one way betul. Oh, memang struggling. Bayangkanlah motor pun dah sangkut kat sini. Memang struggle lah benda ni. Tak boleh nafikan. Lori besar.
Oh, lori bawa kereta oh. Kau lah geng. Memang kau ni nak jalan pun mampus tengok ni. Aku rasa yang putih tu sebelah sana. Sagilah naik kereta kita boleh nampak clear. Nak cross jalan sekarang ni macam tak elok lah. Jalan dia pun sempit. Sehari kita jalan tengah-tengah tu dia jadi lagi lambat lah pergerakan mereka ni. Kita pergi depan sikit. Memang nampak lah dia punya lori-lori dah. Itulah kesan-kesan banjir dekat depan ni. Memang kita tunduk bawah tu memang nampak lah roboh teruk dekat bawah tu. Semua kesan banjir geng. Dahsyat juga tu. Baru lagi ni. Maksudnya mereka macam take turn lah. Sebelah sana mungkin setengah jam ke macam tu. Lepas tu tukar balik sebelah sini. Siapa kena turn tu nasib lah. Tapi bila kena macam next tu kereta kita, tu tiba-tiba depan kita kena stop tu. Tu paling sakit hati feeling dia. Okay lah kita jalan pergi kereta. Nampak kedai buah satu dekat depan tu. Dia pun sangkut dekat jam ke atau main berniaga sini. Boleh jadi juga berniaga sini sebab ramai duk tunggu lama kan. Sementara duk tunggu tu belilah buah kan, makan dulu. Ni benda-benda yang kita tunjuk kat Travel Mission ni memang reality lah geng. Okay? Benda yang orang hadapi, orang lalui setiap hari. Dekat Aceh ni khususnya lepas banjir November tahun lepas tu. Sebelah ni tak buka-buka lagi. Ya, YouTuber. Selamat berkenalan. Ya. Ni YouTube saya. Ni kat YouTube, Facebook, IG semua dalam tu. Okay, thank you. Ya. Nama apa? Farhan. Alif. Zaki. Okey, saya Prabu. Selamat berkenalan. Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. You ingat saya dari mana tadi tu? Okey, ni bas apa? Ni bas apa? Bas kerajaan ke? School bus. Nak pergi sekolah ni? Healing. Mana? Holiday. Oh, waterfall. Rombongan lah. Okey. Enjoy ya. Enjoy, fun. Bye. Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Mesti ingat saya dari India. Ya, saya fikir dari Malaysia. Pakistan, Pak Wang. Memang mirip orang Pakistan. Orang selalu fikir macam tu, tapi saya orang Malaysia. Pergi ke sini ngapain, Bang? Saja berjalan-jalan. Pergi mana tu? Bas Pergi ke sana. rombongan ni sekolah. Ya. Sama bas tu. Beda sekolah. Beda sekolah. Oh, okey. Ni sekolah nama apa? Oh, okey. Selamat maju jaya. Ni YouTube saya kalau mau tengok. YouTube, IG, TikTok semua ada di situ. Facebook. Okey. Baik. Jumpa lagi. Bye. Where are you from? Where do you think I'm from? You guess. You tell where I'm from. Huh? Awak. Saya Baik. From Africa? from Africa. Wow. Saya orang Malaysia lah. Dia pengawal UI. Saya orang Malaysia, orang Kedah, Jitra Kedah. Buat kesini mau ngapain? Berjalan-jalan lah, liburan. Oh, liburan. Wisata, bukan liburan, wisata. Ya, nama apa adik? Nama Nafiza. Hafiza. Okey, selamat berkenalan. Saya Prabu. Malaysia. Ya, saya Prabu. Baik. Betul bang. Boleh, jom. Itu bang. Boleh. Ini TikTok abang. Ini TikTok abang. Betul, tu saya. Betul. Follow Tu saya, ya, betul. Jom. Depan ambil gambar geng, jom. Gambar dulu ya, bang. Ya, baik. Dah famous dah kita kat sini. Oh, ramai fan kita main ambil gambar dengan kita ni. Oi, dahsyat lah. Ramai kawan-kawan kita nak main ambil gambar dengan kita. Oi, semua keluar. Satu sekolah, satu bas sudah keluar. Okey. Posing ambil gambar. Atau posing gambar. Okey, baik. Thank you adik-adik. Thank you. Selamat maju jaya. Selamat maju jaya. Kita mau juga bang. Boleh, tiada masalah. Follow akun TikTok, akun kelas kami. Boleh. Adik-adik perempuan kita ambil gambar dengan kita pula. Okey, adik-adik perempuan. Okey, mesti. Thank you. Jumpa lagi. Aduh, friendly sungguh budak-budak Aceh ni. Main ambil gambar dengan kita. Sebab mereka tak pernah tengok muka macam ni kot. Ada yang sampai kata aku Afrika ni. Tak apalah. Mana satu kereta Abang Zul. Aku pun sampai lupa lah. Banyak kereta hitam. Okey. Abang Zul duduk depan tu. Sebelum masuk kereta tu, nampak orang duk jual ikan. Nampak orang duk jual ayam kat sini.
Jom kita tengok. Wah, jual ayam Iya. Oh. Saya orang Malaysia. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Ya, orang Malaysia. Berkenalan. Apa kat mana ni? Ni satu ekor berapa? Ada yang 100 kalau apa 65,000. 65,000 lah. Berapa ringgit aja? 65,000 satu ekor Lebih kurang RM15 lah Malaysia kan? Ya. Ayam kampung. Ya. Oh, murah. Berapa kali kan? Ya. Aku pernah tinggal kat Selayang. Pernah Pernah. Berapa lama? Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Selayang rumah sekolah Cina tu kan. Ah. Kedai dekat sini ke atau bergerak? Ya, pusing-pusing. Dia pusing-pusing bergerak lah, bergerak. Door to door service lah. Oh, okey. Baik. Jumpa lagi ya. Ya, Pak. Ya. Oh, kat sini ada lagi. Ni kecil-kecil ya. Ini kecil-kecil. Ini harga 33,000 ni. 33,000. Ini kecil ni. Ini Ah, kecil je lah. 24. Ah, okey. Baik. Berapa lama dia buka tu? 1 jam. 1 jam, tukar 1 jam. Kalau katalah seorang tu dia ada rumah sebelah sini tapi dia kerja seberang sana. Tunggulah 1 jam. Tunggu. Bayangkan geng, kami nak pergi kenduri je, kena tunggu 1 jam. Tapi hampa cuba bayangkan macam abang tu kata kalau pergi kerja semua macam mana. Kena tunggulah 1 jam lebih. Unless kalau guna motor bolehlah cepat sikit. Yeah, I love Aceh geng. I love Aceh. Memang aduh, orang dia best. Orang dia friendly semua. Yang aku masa sembang abang tadi, dia tegur aku kata kat sini tak boleh pakai istilah budak-budak. Sebab apa tadi kan ada student mai tegur kita tadi, adik-adik tadi. Aku cakap lah tadi budak-budak tu tegur saya semua tu kan. Kata abang tu kata kat sini tak boleh pakai budak-budak dekat Aceh ni. Dia kena pakai istilah anak-anak ataupun orang. Sebab budak kat sini maksud dia macam kuli. So dia macam penghinaan lah. Okay, take note geng, mai Aceh ni kena cakap orang atau anak. Okey, nampak kereta gerak sikit. Kita pun duduk dalam kereta lah, senang. Geng, nampak gaya macam jalan akan tutup lama lagi lah. Oh Allah, nampak tak dia kedai. Apa dia cakap tak? Abang le. Pukul 4. Pukul 4 baru buka. Kenduri macam mana? Yalah, kena putar balik. Enggak putar balik. Pukul 4 geng, bayangkan lah. Ni kenduri ni okey lagi. Bayangkan kalau ada benda-benda emergency ke macam mana tu kehidupan. Tu putar balik maksudnya ada jalan lain lah. Kalau kampung jangan banyak foto. Benar ah? Orang. Benar dia. Ada je bubur dia kena. Ya, tu bubur je pegang. Orang kebang yang pegang. Kedai je. Kita patah balik lah geng, ada jalan lain. Ada jalan tikus lah kat sini. Abang ni dia tunjuk jalan tikus kat kita. Tapi dia sempit sikit lah, kecil sikit. Apa tengok jalan dia geng. Oh, sungai ya. Baiklah abang ni. Kenal ni. Ya, lihat. Anak langsung. Dia cari makan. Orang tak tahu jalan tikus. Dia bawa. Kita pusing sana jauh. Mabuk banyak. Tak apalah, dia dah mempercepatkan perjalanan kita. Kereta pun semua jalan itu. Jalan ni lagi bagus je lah. Yalah, dekat lagi kan. Oh. Dia kata jalan tikus. Orang tak tahu masuk jalan ni. Saya cakap limau Bali. Ya. Betul kan? Sama kan? Buah giri. Sini panggil apa kak? Pasal Aceh giri. Giri. Ya. Oh. Kat Kedah semua cakap nyok. Aceh cakap nyok. Aceh. Banyak ah kosa kata kita belajar. Straw panggil dia pipet Mayak dulu lagi. Urangnya kat roh kah? Jembatan Apung, Kepala Hiu. Dari but. Ha? Dari but bawah dia but. Ada tulis kat situ biaya penyeberangan mobil roda 4 RM50,000. Berat maksimum 1,400 kilogram. Tapi balik tu kita tanggung sendiri. Tapi segala risiko ditanggung sendiri. Kalau terbalik tu habislah abang. Tulis kat bawah tu dah. Segala risiko ditanggung oleh pemilik kenderaan di luar tanggungjawab kami. Makan kuih dulu.
Wah, dah. Kuih apa Kak ni? Kuih selai. Oh, depan kita adalah lori lembu. Okay, gang. This is the moment. Ada sampan bawah. Lepas tu dia buat lah kan. Sikit lagi. Kanan. Ke Medan. Ke Medan. Sebelah sana Banda Aceh. Ke Medan. Okey, yang itulah jambatan yang rosak sebelah sana tadi tu. Dia mai kot ni. Kita dah pintas masuk ke sini. Jalan jambatan tu dekat belakang sana. Ni kereta semua masih tunggu jambatan ke ni? Takkan dia nak tunggu sampai pukul 4? Wah, Kota Beriman apa dia? Beriman. Okey, Abang Zul ajak minum dulu. Sempat rasa beberapa makanan minuman lokal dekat sini. Ni kopi lah, espresso. Sedap. Ni jus timun abang. Jus timun. Lepas tu ni bubur kacang hijau lah. Dia manis kan? Lepas tu ada lagi kuih-kuih dia. Jom lah. Jus timun. Tapi gula banyak lah kan? Manis. Minum ni darah tinggi turun. Kencing manis ni. Macam karipap. Tengok. Oh, kelapa. Tepung dengan kelapa. Sedap lah. Okey geng, kita dah sampai ke destinasi kita, ke kenduri perkahwinan tu. Jomlah. Kahwin ni dekat mana bang? Dewan ke rumah? Rumah. Ni adik. Oh, saya dari Malaysia. Nama saya Prabu ya. Dari Kedah. Kedah. Darul Aman. Kedah Darul Aman, betul. Betul, Citra, orang Citra. Oh, Citra Kedah. Citra kenal eh? Saya orang Citra. Dulu saya selalu ke Kedah. Ke Kedah. 90 tahun 2000 kerja sana. Okey, saya orang Kedah. Orang Kedah ha? Dulu kerja di RTM Malaysia. RJM. RTM. RTM. Oh, macam mana buat Radio apa? Televisi Malaysia. Oh, buat pentas semua. Astro, Bukit Jalil Astro kan. Di sana kita kerja. Sekarang sudah ada di balik di kampung lah. Okey. 10 tahun, 20 tahun kerja. Lama juga ha? Jalan geng. Jom masuk. Nah. Bukan setakat attend perkahwinan geng, kita kenal sikit adat istiadat orang Aceh ni. Nampak macam hantaran geng, macam rumah. Dalam ni ada apa bang? Makanan-makanan lah. Makanan-makanan. Spray kan. Oh okey. Lepas tu hangpa tengok ada pisang, hantaran, ni semua kuih-kuih, lepas tu tebu. Cantik dia buat tebu ni. Lepas tu ada kelapa. Yang biasa adat tau. Yang form adat. Tebu ni adalah untuk berkeliling anak ke depan. Anak udah kahwin ke depan anaknya. Ya. Ini untuk keluarga saudara makan-makan. Ya, kuih-kuih. Ini pisangnya untuk bagi-bagi untuk seluruh kampung. Sekampung lah. Ini ada jeruk di sini, ada mangga, ada buah-buahan. Hantaran ya. Ya, pengantaran. Dekat sini hantaran laki bagi dekat perempuan atau perempuan bagi Laki dekat bagi untuk perempuan. laki bagi untuk perempuan lah. Okey. Manisan antara dua mempelai supaya hidup damai dalam keluarga. Itu kelapa muda untuk pendinginan, untuk minuman sama-sama. Antara pengantin dengan darah baru. Kali minum sama-sama biar dingin airnya ni. Biar merasa manis. Oh okey. Kalau kelapa tu kan isinya beda sama kelapa tua. Kalau kelapa muda kan dagingnya masih lunak, lembek gitu ya kan. Jadi hati dua mempelai pun harus lunak gitu kalau ada perkara-perkara dalam rumah tangga gitu. Ya. Ikan? Ini ikan. Ini ikan karena pengantin yang laki-lakinya kerja di kolam mengenai masak ikan-ikan itu aja. Ya, karena dia bekerja di bagian-bagian ikan, jadi dia hobinya ya ikan gitu. Ini ada kolamnya apa? Kolam ada apa? Kelapa lagi. Ini ada judulnya di kolam, Pak. Oh, ada judul. Nah, ini berarti
kolam di kampung ini katanya ada kolam Nek Jenggot. Nah, jadi ada suatu kisah di kolam Nek Jenggot itu. Baik. Entah masalah angker, entah kisah apa, berarti inilah buat untuk kenang-kenangan. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Rombongan dah gerak dah, geng. Ano ko ako ba ako? Ano sa dito? Kedah, Malaysia. Ni adik nombor 2. Oh, adik. Selamat berkenalan. Nama saya Prabu daripada Malaysia. Saya Hajah Rusna. Hajah Rusna. Oh. Keliling aku semua ni adalah rombongan belah laki. Adat Melayu kan gini juga. Aha, betul, sama. Pakai telur dia dia apa dia? Bunga telur. Bunga telur ya. Ya. Di lidi dia. Ya, betul. Dan aku juga udah oleh orang Betul, udah betul. pergi tempat Kanduri. Ya, betul. Dari sana pengantin baru bawa payung sini bertukaran. Bertukaran. Di sini kak, bertukar di Payung sini. Dari pengantin nanti bertukaran. Di sini. Iya. Ya. Sini ada satu, sana satu, nanti bertukaran. okey, baik. Jadi itu belum keluar lagi nih, masih pakai baju. Oh, okey. Masih belum bersedia Ada lagi Aceh. lah. Belum. Hoi juga nanya. Dari Malaysia. Pengantin baru tu. Itu Pengantin lah. Itu baru. Okey, pengantin damai dah. Itu ramai itu. Bukan payung. Oh ya. Pengantin kita. Ya Nabi salamun alaika Belah lelaki tunggu kat belakang aku, belah perempuan di sebelah sana. Ni belah perempuan. Foto lagi sini. Biar orang ramai-ramai. Oh, tu cantik ah dekor dia. Cantik, cantik, sangat cantik. Cantik lah. Kita pun dah macam cameraman depa juga. Okay, abang ni dibawa mak kita masuk sampai ke dalam. Oh, kat sini kalau nak minum dulu boleh lah. Apa ni? Sagu ah. Okey. Nanti, thank you. Ya, ni hadiah ni. Foto dulu sini. Okey. Foto sini. Ya, ada foto ni. Ya. Ada. Okey, tahan dulu. Okey, kakak nak kamera sekali. Paling. Ya, okey, abang nak kamera juga. 1, 2, 3. Dekat dalam apa kak? Makan dekat dalam. Makan lah. Okay, minum dulu abang ni. Timun Timun. Oh geng, depa pergi kita masuk dalam. Ni ada makanan-makanan kat sini. 1, 2, 3. Ni betul-betul cara tradisional masyarakat Aceh lah geng. Tak sangka kita dapat peluang macam ni. Terima kasih Abang Zul. Terima kasih banyak-banyak. Kita duduk dulu. Ini Kita duduk. makan-makan. Saya tak mau Kita makan. makan. Makan dulu. Abang Zul suruh aku duduk makan sekali dengan depa-depa ni. Boleh ni. Masakan kampung yang piau geng. Tengok setiap makanan kat sini sangat berbeza. Wow. Ni apa bang? Adat istiadat nasi. Oh, okey. Ni jus apa ni? Buah-buah lah jambu-jambu. Macam-macam saya tengok kat sini. Ayam, telur, ikan semua ada. Kuih-kuih semua ada. Geng, kita dapat akses VIP lah geng. Tengok ni.
padu lah. Makan sekali dengan pengantin. Wih, dekat Aceh pula tu. Ini pokok pisang. Pokok pisang. Punya dalam batang pisang. Batang pisang tu. Okey, ni nasi kita. Kita makan lah yang ni. Ambil je. Ambil je macam ni. Malu juga aku segan. Ni yang terbaik kita boleh buat. Kita rasa dulu pisang ni. Sedap bang, sedap. Sangat enak. Ini ikan. Apa tu? Ikan susu? Makan dengan kuah ni, okey. Ni yang ikan susu. Ambil Ambil. Okey. Lepas tu letak abang bubur je dekat atas. Okey. Ikan susu dengan kuah kicap ni. Sedap gila. Bila makan sekali dia jadi macam ikan kicap. Sedap lah makanan kemberi ni. Ini telur bebek. Telur bebek, titik. Telur masin. Tapi dia tak ada lah masin sangat. Dia telur masin lah. Kan? Yang ni gaduh-gaduh masakan dia. Ikan kayu, pakai ikan kayu. Kita cuba agak. Kuah rojak yang dimasak dengan ikan. Dia macam kuah rojak lah. Sedap. Buah keropok sikit. Ni ada tempek kat sini. Kita cuba tempek. Oh, pedas padu lah kan. Kena elok dengan cabai Melaka dah. Tempek ni pun sedap lah. Mana lagi kita cuba lagi. Ayam ni okey, kita pernah try sebelum ni. Ada udang kat sini, udang kurma. Kita cuba kurma udang ni. Kurma dia manis sikit tapi rasa tu sungguh asli lah, sungguh ori. Tak pernah lagi makan kurma udang first time ni. Yang ni telur rebus ayam lah. Kuih yang tak pernah ada di dunia. Okey. Kita makan apa? Lepat apa? Ini timpang. Oh, timpang, kuih timpang. Oh, okey, kuih Aceh kan. Tak apa. Geng, jom lah kuih timpang. Ni rupa kuih timpang, geng. Jom kita makan kuih timpang. Oh, sedap ah. Ada kelapa dekat dalam dia. Lepas tu keliling dia buat daripada tepung kan. Tepung macam tepung jagung. Kuih timpang ni buat dengan apa ya? Dari tepung pulut. Tepung pulut. Pisang. Lepas tu dalam tu inti Kaya. kaya. Ada juga kelapa. Kelapa. Geng, aku dah tunjuk semua makanan. Sekarang ni aku nak tutup kamera. Aku nak makan puas-puas second round. Jom, pencuci mulut lah. Agar-agar. Satu lagi bang. Yang tu apa dia? Macam kuih Aceh juga. Kita rasa lah. Oh, macam kek. Ada inti krim dekat dalam coffee cream. Lepas tu kat luar tu macam kek lah, kek. Kuih lapis pun kita try lah. Alang-alang ni kita cuba semua bang. Ni dia. Kemanisan yang perfect lah. Tak manis langsung. Final lah jus buah. Dia ayak sirap. Lepas tu ada yang cepisan tu semua timun. Sangat refreshing lah. Kau tengok tisu dia punya cantik gila dia buat. Tisu semua buat cantik-cantik macam ni. Tak sampai hati nak lap mulut. Sama lah yang ni pun. Okey, acara kat sini dah habis dah. Semua dah habis makan. Jom pergi luar. Kita pergi dekat pengantin lah, dekat sikit. Boleh jalan sini? Atas ni? Slipper okey? Belum kahwin saya. Belum. Kami dah habis satu bungkus maksudnya. Makanan enak lah. Betul-betul enak. Terima kasih. Masuk air waktu banjir Setinggi 2 meter. setinggi ni 3 meter. Air dari sungai ini, Sungai Krung Sawang. Krung Sawah. Ini yang bicara adalah Pak Kumi Sawang. Memang nggak ada ini lagi udah putih. Yang dipanggil sebagai kawan adalah Panglima Sawang. Panglima. Ya? Makwo yang satu yang muda mana? Depan sini. Apa tu? Tak apa. Makwo. Saya belum lagi lah plan untuk kahwin. Oh, belum kahwin? Rencana untuk kahwin lagi. Nikah belum. Ini belum nikah. Nikah belum, kahwin belum. Belum nikah, belum kahwin. Sana coket mayak mula. RM50 pun dapat. Geng, siapa sangka kita boleh dapat peluang macam ni menghadiri perkahwinan kampung kenduri kahwin ni. Terbaik lah. Ni masyarakat dia yang sangat ramah, sangat friendly. Okey, pergi belakang lah. Jom kita pergi belakang tempat masak semua. Lagi banyak benda menanti kita. Apa tu? Tanya dengan orang. Ni buat apa ni? Oh, dah habis masak lah ni.
Inilah tempat masak kawinan kampung. Pisang. Pohon pisang ni. Oh, tadi masakan tadi kan. Tu panggang ikan yang makan tadi kan dengan yang Oh, masih lagi dipanggang. Ikan ni masih dipanggang lah. Ni yang sudah dipanggang. Betul mana ni? Air. Oh, semua ni kena lah. Semua sampai kena ke jalan, kena semua. Semua. Deras sekali air dari sini. Oh, faham. Oh, Batas lumpur ni. batas lumpur ni. Ya, Daripada bawah ni sampai ke Berapa meter ada? 3. Ya, tinggi lagi. itu nampak. Ni. Oh, punya tinggi pada saya. Ni baru betul abang ni tunjuk. Lagi tinggi ya, air dia. Sangat tinggi ya. Oh, memang nampak lah atas tu lumpur-lumpur semua. Lumpur lah. Kesan-kesan lumpur semua ada. Sangat friendly lah. Terima kasih ya, bang. Ya, warisan orang Aceh. Terima kasih. Ya, okey kan? Okey. Ya. Terima kasih sebab layan saya seperti orang sendiri, tidak layan seperti orang asing. Ya, Terima betul, kasih. betul. Bukan sekadar memasak, geng. Bila cuci pun ramai-ramai juga buat. Ya, gotong royong, pinggan-pinggan semua. Selamat berkenalan, bang. Saya dari Malaysia. Ya. Sungai dari depan tu. Sananya sungai. Oh, sana ya. dari So air dia akan main Mari. situ. Ini tak ada tempat kita tak ada. Tempat dia tak ada. Apa ni? Makan. Darah manis. Apa? Darah manis. Oh, darah manis semua bagus lah. Darah tinggi semua. Ubat lah, ubat. Lambung, asam lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap, rasa dia sedap. Ni gambar abang masa muda ya? Ya. Tengok sikit. Kacak. Rasulullah Muhammadun Habibullah Muhammadun Safiyullah. Oh, ni rumah abang ni. Jom. Itu rumah abang ya? Rumah saya. Memang kena banjir teruk lah. Banjir segini. Rumah di bawah arus air. Aku tengok macam sekarang ni pun dah agak bersih. Tapi ni mereka kata kotor. Dulu lagi bersih. Lepas kena banjir ni jadi kotor. Maksudnya kalau kita main sebelum banjir tu lagi bersih lah tempat-tempat ni. Ada apa tu? Boleh. Sirih ni makan lah. Oh ya, sini. Sirih makan. Makan sirih. Makan je sirih. Makan je makan. Sirih. Makan je. Dah pinahnya mainan lagi. Boleh lah satu minang. Minang ada satu je. Mana usah? Enak. Enggak. Aku tak boleh makan. Abang ni makan relax je. Tak? Enak makan. Enak. Okey. Tu tempat makan sebelah lelaki di sini, sebelah perempuan di sini. Okey. Kat India ada makan juga sirih ni. Juga. Syahrukh Khan yang makan. Syahrukh Khan makan. Syahrukh Khan. Saya Rajinikan, bang. Ya. Kenal tu, Rajinikan kenal. Kenal di TV. Betul. Kenal di TV. Ni sagu kita tak cuba tadi. Makanan orang apa? Papua ini makanan utama. Orang Papua. Geng, kita cuba ni. Macam dessert sagu. Santan dengan buat apa? Mantap. Ni susu apa? Kelapa ya? Ya, kelapa. Kelapa kan? Kelapa dengan santan. Sandal ya. Kelapa santan. Memang padu geng, memang terbaik. Oh, kita pergi kat pengantin balik geng. Ambil foto, buat foto. Geng, kita pergi jumpa pengantin, okey? Selamat pengantin baru. Ambil gambar satu dengan depan. Di sini. Malulah aku, semua tengok aku. Bebas. Sudah habis. Gaya sudah habis ya. Salam eh. Terima kasih bang. Okey, selamat pengantin baru. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas layanan. Abang Zul nak balik dah. So kita pun kena ikut dia balik lah. Memang syok. Bang, terima kasih ya. Ya, pulang. Selamat saya pulang dulu. Pulang ke kawan tu. Kawan PD Jaya dulu. Jumpa lagi ya. Ya. Terima kasih banyak bang. Kembali. Ya. Bang, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Nanti jumpa lagi waktu Pulang dulu. Terima kasih. Terima kasih ya. Lepas jumpa dengan ramai orang, lepas dapat banyak kasih sayang daripada masyarakat kampung dekat
Aceh ni. Lepas kita tengok majlis kenduri semua, makan pun sedap-sedap dan masa untuk kita pulang lah. Orang Aceh ni semua peramah-peramah. Sangat peramah. Kambing biri-biri ya? Ada kambing juga. Biri-biri pun ada. Segini. Oh, air sampai situ? Sambil-sambil majlis ni, kita dengar jugalah sedikit sebanyak cerita banjir. Tapi dekat next episode, dekat PD Jaya, kat tempat yang betul-betul kena banjir tu, kita concentrate kat situ. So jangan miss lah video kita yang seterusnya. Segini air, barang-barang Semua habis semua di bawah air. Oh. Ke jalan. Pernah. Mangga ada. Ni setoi pun ada. Buah setoi kan? Ini setui maut. Setoi maut. Apa? Sutat maui. Beza ke? Beda ni. Beda? Setui maut dia warna kuning. Berapa satu? Kilo 5,000 lah. Potong satu untuk saya, satu potong saya makan sekarang. Biji jangan ditelan. Gigit boleh. Kalau ditelan? Ditelan tumbuh dari ke atas, kepala bocor nanti. Oh, kuku. Kuku sini. Terima kasih. Dah pernah coba ya? Saya nak rasa je dulu. Boleh. Wujud ubat. Sama lah buah-buah setul dia. Sutui maut, sutat maui. Kalau sekali makan, sekali kenyang. Kalau banyak makan, giginya sakit. Rambutnya tetap keriting. Tetap kencing Ketak keriting. Orang ya macam kumis. Itulah masakan Aceh. Aceh totok, tuing yo. Sedap. Thank you. Karena bos tui maat, bos tui maui rasanya manis. Thank you. Thank you. Kocak lembu. Nampak macam bas sewaan pengantin laki. Belah laki lah. Memang terbaik lah geng. Aku tak tahulah macam mana nak ucap terima kasih dekat Abang Zul dengan abang-abang lain kat sini. Jom lah. Kita sangkut jambatan lagi. Ambil jalan kampung lagi ya bang? 1 jam lah. Okey je. Terima kasih banyak-banyak Kak, terima kasih adik semua, terima kasih banyak-banyak. Jumpa esok bang. Ya. Geng, Abang Zul dah drop kita dekat hotel kita. Penat juga weh naik hotel tu. Geng, dah balik ke bilik bersepah, biarkan bilik bujang. Satu hari yang sangat-sangat istimewa untuk kita ya. Geng-geng travel mission, hampa pun mesti happy. Dah lah majlis perkahwinan. Kenal pula kampung dekat Aceh. Memang satu combo yang unik dan extraordinary lah aku boleh kata. Aku sendiri pun memang belajar banyak benda baru lah. Macam mana adat istiadat dekat Aceh semua ni. Yalah lebih kurang macam dekat Malaysia. Tapi ada beza dia. Dan yang paling aku suka sangat ramah, sangat friendly. Memang aku enjoy lah. Dan sekali lagi memang berapa kali aku ucap terima kasih pun memang takkan cukup lah untuk Abang Zul kita. Terima kasih Abang Zul dan keluarga sebab layan saya dengan sangat baik. Dan semua saudara mara, kawan-kawan Abang Zul yang saya jumpa dekat kenduri tu, semua terima kasih banyak-banyak. Memang betul-betul bagus lah boleh kata. Saya rasa sangat-sangat gembira dengan layanan daripada masyarakat Aceh tadi. Okey, tu je geng untuk episod kali ni. Next episod ni kita nak tengok banyak lagi benda yang aku nak tunjuk kat hampa dekat Aceh ni. Jadi nantikan dan jumpa di video seterusnya. Terima kasih dekat hampa semua sebab sentiasa tengok video aku. Yang tak subscribe lagi, tolong subscribe lah geng. Okey, itu je untuk episod kali ni. Jumpa lagi. Jom.